Okay guys, dalam video kali ni aku akan bawa hampa pusing-pusing Pulau Bangkok untuk 2 hari 1 malam. And aku main sini dengan aku punya wife and aku punya family lah, family belah aku. So video ni sedikit sebanyak akan boleh sikit cerita dekat hampa apa yang ada dekat Pulau Bangkok ni, macam mana dia punya culture, then macam mana dia punya environment, apa aktiviti boleh buat, dan harga semua segala macam lah. So boleh stay. Nanti kita tengok lah. 2 hari aku duduk ni, 2 hari 1 malam. Tak lama. Oh, bakat baru turun dari ferry. Untuk harga tiket ferry seorang return trip dalam RM23 lah, sebab aku beli masa harga minyak tengah mahal. Naik dekat JT Marina, balik pun dekat JT Marina. Okay. So untuk parking dekat dalam JT Marina mahal juga, sehari RM24 sebiji kereta. Okay, first activity dah sampai JT. Kita nak pergi cari makan dulu, breakfast dulu. Sementara tunggu kereta sewa dengan motor 2 biji. Sebabkan kami ramai 9 orang, so aku sewa kereta sebiji, motor 2 biji. Okay, kalau kata hampa time peak season, kebanyakan kereta memang fully book lah. So susah nak dapat kereta sewa tu. Mai aja sini, kat sini kita ada ni, ada taksi pangkor warna pink. Boleh juga ride guna taksi ni, tapi dia punya harga aku tak sure berapa. Ada orang kata agak mahal sikit. Taksi lewat sini. Ataupun senang sewa motor lah, senang sikit nak buka. Ni cari breakfast dulu. Boleh. Bawa barang lu. Ada nak motor. Ada menang kan? Cik pernah bagi duit kat kamu. Jangan siapa kalah ni dulu. Bagi ya. Dah, cik dah siapa menang dapat motor. Bagi ya RM20. Semua buat sewa ni. Banyak. Dua ni. Boleh. Motor sampai ni cik mak kau. Boleh. Boleh? Ya. Ni okey ni, nak sewa motor lah kecil ni. Nanti Pakcik kau lah. Ni teluk dalam, teluk Nipor depan ni. Lepas tu motor tak ada minyak, nak pergi sana isi kau. Tak ada isi minyak. Lepas kot motor, sampai esok baru isi. Kita bukan nak pergi mana naik motor dah. Terus apa dah? Jomlah. Makan lu. Tu tak laki motor ni. Baik, makan. Lepas tu kita pergi snorkeling terus. Bengai tu pun nak kereta lah patutnya. Dia pun nak makan tu dah tinggal ni. Buka lah bu. Bola kereta tu. Ramai apa? Si campur. Duk apa dah? Tak banyak. Dia dari mana bah? Lemak. Dalam. Mana dia? Abang, ni apa? Order kat bang. Ini. Dah. Biar. Okey bang tu. Saya ulang balik ah. Kita tarik tu, tengok air 2, melok air 2, kita ambil air 1. Rumah ayam. Ni apa? Yunsuk. Kedai dekat Teluk Nipah.
Betul-betul dekat sebelah laut. Dah. Makan apa benda? Aku rasa boleh lah, not bad. Cantik oh. Tapi pagi-pagi ni tak berapa ramai lagi. Tak boleh makan, jom kita nak pergi spot snorkeling, island hopping. Jom. Dia baru jadi YouTuber. Okay, jom snorkeling. Tapi nak pergi snorkeling kan ni. Snorkeling, island hopping. Boat semua dah booking. Kita tukar baju, semua standby. Lepas tu kita terus gerak. Okay, dah sampai tempat snorkeling Ada booking kan? Ada tak? Okay, abang duduk situ. Okay, Kali boleh. bilik kosong. Nanti kita panggil nama abang Boat besar Nama? semua 9 Okey, orang. nama apa? Syafiq. Syafiq. Okay, duduk. Okay, sip. Ui, ramai. Duduk. Nak kena tunggu pula. Okey lah, tak apa kita tunggu sekejap. Spek dengan spek mata tu. Nak pergi mana oi? Korea? Pakai. Pakai, ambil. Bang, ni saya punya satu. Makasih. Jom, baru sikit. Cun Mia. Nak pakailah jaket dulu, jap ni simpan slipper kat belakang. Hak lain kita bagi depa. Jom, pakai. Tengok ni. Dam. Kita nak gerak ni. Dah sak gajah pun nak suruh orang buat. Gerak tengok kau. Dia lah langsung beli kasut tak mau. Okey. Dia 100 kata. Tengok baru-baru. Okey. Kata mau pakai. Sangkut je kat sini. Ingat tak mau pakai sangkut situ. Ikan nak pakai. Satu sebungkus lagi. Kak sebungkus lagi. Ganjah mana cukup makan tu. Masuk YouTube ni. Macam mana nak pakai? Ni. Okey Tak mulut. Bubuh lah. Tak mulut. Oh, sedut ni. Gigit pula. Tu masuk dalam mulut. Masuk dalam mulut nafas. Kenapa nak mulut? Tubuh kat hidung. Tutup hidung. Kenapa tutup hidung? Lagi sempit lah. Lepas tu bau mulut ni lagi. Ada insurans. Semai. Ambil gambar. Kak, boleh tolong? Oi, geng, kita punya boat pun sudah sampai. Oh, panas tu. Cepat. Lompat ni. Dek, bagi satu kata-kata. Ada kat polis mari jangan takut jangan lari. Oh, dia Kalau polis mari jangan takut, jangan lari. Budak ni kata. Steady betul. Saya tak pandai janji tau. Dia kata abang call. Okey, abang duduk kat sana sejam. Lepas tu abang call saya. Okey, abang kata abang nak balik time tu juga. Saya tak boleh nak ambil lah. Setengah jam awal. Kadang cepat ataupun lambat macam tu ya. Sebab orang ramai.
Kau Okay. sejam awal kau. Kalau anda kata abang apuk saya. Oh, panggil. Abang apuk pun kosong. Abang memang tak ya. Okay. Angkat tangan. Tapi abang kena cap muka saya dulu ya. Okay, ada video tu. Ada kembang ya. Okay, gerak. Let's go. Cepat. Woi, penuh. Okay, kita dah sampai. Jom this time snorkeling dulu. Okey. Nanti saya akan dropkan abang angkat. Jauh-jauh sana bawa. Lagi makan lagi. Lagi makan lagi. Semua yang besar sikit. Kan dah kenyang dah. Jangan. Dapat tu? Tak dapat pun. Berapa tahun dah belajar dah pun. Ikan banyak. Kasih. Cepat. Kita main ke belakang. Hai bang. Allah. Ramai dia penuh mandi mana? Tu belah sana. Dia penuh kan. Tepi apa tu? Ciao. Bersemut kan. So kalau nak main weekday. Allah Akbar. Kalau main weekend habis tengok macam ni. Tak cari ikan lagi. Nak berenang pun tak boleh. Penuh. Oh. Tu dia lah. An, bawa dia bawah. Lompat lah, jom. Start pada situ, start pada tak dalam tu. Tak, dah menentang. Susah betul. Kena diving. Banyak. Ujung tu kan. Lalu. Yang tu orang panggil batu bentuk penyu. Mana batu merah ni? Tangan, kepala, badan. Nampak? Ni kepala. Nampak batu je. Ni kepala. Tak nampak penyu pun. Tu kepala ni tangan dia, tu badan. Masalah semua batu. Mana pun. Memang dapat tu. Memang nak penuh. Okey. Ni kena sumpah. Batu bertinggi. Sumpah jadi batu ah. Ni batu bentuk kepala buaya. Lepas kahwin dah. Kok tu. Pulau apa? Pulau Mentagu. Pulau Mentagu. Yang special dekat Pulau Mentagu ni. Boleh tengok batu jauh-jauh sana tu. Ah. Satu batang pokok ada tu kan. Ha? Yang tu orang bagi batu bentuk kepala ikan bau. Nampak. Tu mana Tu batu jom. pokok tu macam main kat bawah lah. Mata dia tu jaga nampak. Andai kata abang ngakut nak nampak masa dia. Balik awal sebelum bagi dia.